Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama dalam suatu perbincangan podcast kita bersama berkaitan dakwah dan mehnah tribulasi, terutamanya dalam negara kita secara khususnya. Dan kita tampilkan dua pendakwah profilik, dua pendakwah yang saya kira melalui pelbagai mehnah dalam usaha menyampaikan risalah Islam ini kepada manusia, khususnya di negara kita. Dan Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Ahmad Dasuki Muhammad Rani. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang seterusnya panel kita yang berbahagia Ustaz Dr. Mak Isa Deraman, Tokku Pasir Gudang. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Rindu lama tak dengar kuliah-kuliah Ustaz. Jadi Alhamdulillah, saya kira malam ini cukup menarik kerana kita tampilkan dua tokoh murabbi sejuta ummah ini yang saya kira telah pun kedua-dua murabbi ini, pendakwah ini memberikan kesan begitu besar dalam masyarakat secara khusus. Jadi saya kira pada malam ini alangkah baiknya kalau kita mulakan bicara kita tentang mehnah dan tribulasi dakwah ini dengan meniti sejarah dakwah itu sendiri. Bagaimana perjalanan dakwah, sejarah dakwah yang tercatat dalam sejarah Islam. Jadi anak persilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Dasuki Rani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Syukri Omar selaku moderator dan juga guru kita juga yang turut serta bersama dengan perbincangan kita pada malam yang baik ini, yang dikasihi Tok Guru Pasir Gudang, yang Tok Guru Pasir Gudang yang merupakan sahabat panel pada malam yang baik ini, dan juga sahabat saya sebenarnya semenjak daripada di Universiti Al-Azhar Mesir, dan kami sama-sama naik bas, sama-sama naik bas 926 ke kuliah sebelum daripada ini, dan sahabat-sahabat di semua peringkat yang turut serta pada pertemuan kita pada malam yang baik ini. Sementara kita mendapat penjelasan yang lebih baik sebenarnya daripada Tok Guru kita, di mana dalam perbincangan kita tentang mengenai dakwah, yang kita pun tahu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengarahkan kita sentiasa berdakwah dalam hidup kita ini terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini di antara dalil Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu serulah manusia ni, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu ajak manusia pada Tuhan kamu pada jalan yang penuh dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan kamu sentiasa bagi peringatan yang baik di kalangan umat manusia ini sendiri. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kamu berjidallah ataupun kamu berdebat, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, balighu anni walau ayah. Yang ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Dan fitrah manusia ni pun perlu kepada sentiasa diseru dan diajak. Fitrah manusia yang Allah jadikan demikian. Kita lihat bagaimana anak-anak yang didakwah, kemudian bagaimana kekeluargaan yang didakwah, kemudian kemasyarakatan yang didakwah. Maknanya hidup manusia ni perlu diajak dan diseru kepada jalan kebenaran. Kerana manusia memang nak pada benda yang benar dalam hidup ini sendiri. Dan tidak ada benda yang paling benar dalam hidup kita ni ialah kecuali Islam. Islam saja yang perkara yang benar dalam hidup ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa raditu lakumul Islam madina, dan aku reda sebagai satu cara hidup kamu ialah Islam sebagai satu cara hidup kamu.
Kalau kita tengok perjalanan dakwah ini sendiri, semenjak daripada zaman Nabi Adam AS, kemudian turun ayat Al-Quran Karim jelas. Allah SWT sebut tentang mengenai ketika mana Allah nak ciptakan manusia lagi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah dah mula cerita tentang mengenai kejadian manusia atas dunia ni. Waktu mana Allah mula cerita tentang kejadian manusia atas dunia ni, waktu tersebut malaikat-malaikat dah mula dah sebut pada Allah. Ya Allah, kamu nak buat manusia yang jenis memang hancur lebur ke dunia ni sendiri. Wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni sentiasa bertasbih dan memuji kamu ya Allah. Lalu Allah jawab senang je kan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kamu tak tahu. Kemudian turun pada Nabi Adam, turun kepada Nabi Nuh alaihissalam, turun lagi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah lah kalau kita perhati. Sejarah sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sejarah yang berlaku tersebut melalui mihnah dan tribulasi. Sampailah pada kita pada hari ini. Kalau kita perhati zaman sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sebut, dia sebutkan akhir zaman nanti umat Islam ni akan jadi ratahan manusia. Akan jadi makanan dalam satu hidangan yang besar, yang luas. Rasulullah sebut, sahabat-sahabat tanya, akillatin ya umat idzin ya Rasulullah. Sikit sangat ke kami di waktu itu ya Rasulullah? Bahkan kamu ramai, Rasulullah sebut demikian. Tapi risai-isail. Tapi macam buih-buih je. Tak ada nilai. Kamu jadi keadaan, kerana apa dia? Kerana kamu ditimpa dengan satu penyakit al-wahn. Sahabat-sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa dia al-wahnu ya Rasulullah? Rasulullah mula jelaskan bila dakwah dah tak berfungsi. Dakwah tak terjadi dalam masyarakat ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu kamu cintakan dunia dan kamu bencikan kematian. Maknanya kalau kita perhati sejarah dakwah ni, dia berkembang begitu. Sampai bila? Sampai dunia kiamat. Dan kita ni akan bertembung setiap ketika dan setiap masa. Pertembungan tu akan berlaku dalam hidup kita kerana kita bertembung ni ada, saya biasa sebutlah di mana-mana kan. Kita ni bertembung dengan 5 kelompok yang kita akan bertembung sepanjang masa. Yang pertama kita akan bertembung dengan iblis dan juga syaitan. Ni kelompok yang mereka berdakwah cara mereka, iblis syaitan tu cara mereka. Yang kedua kita akan bertembung dengan orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pertembungan. Kita akan maknanya kita ajak manusia kepada syurga, manakala mereka akan tarik kita ni ke neraka. Maknanya pertembungan berlaku orang kafir. Yang ketiga kita akan bertembung dalam hidup kita ni, dalam dakwah kita ni saya nampak ialah dengan orang munafik. Kelompok munafik. Dalam bahasa Arabnya munafik lah. Bahasa kita sekarang ni sekular, puak-puak sekular senang kitanya. Saya sebut terus terang lah, malam ni biar panas sikit lah. Kan kita nak sebut puak-puak sekular, puak-puak liberal, puak-puak yang kepanasan dengan dakwah dia panggil, dengan kebenaran. Yang ni munafik ni kita boleh tengok sampai hari ni. Siapa yang bunuh Mak Kilau kalau tidak munafik yang bagi maklumat? Siapa yang membunuh yang disebut dengan Tok Janggut kalau tidak kerana munafik? Dipanggil demikian. Pertembungan. Siapa yang membunuh umat Islam yang di bumi seluruh dunia sekarang ni, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ni? Munafik. Dan di kalangan kita pun akan berlaku benda demikian. Dan yang keempat, kita akan bertembung dengan hawa nafsu. Perlu kita mendakwah pada diri kita sendiri. Nafsu kita dididik sampai menjadi nafsul mutmainnah. Bukan nafsu ammarah dan juga nafsul lawamah yang dibincangkan oleh alim ulama ini sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar supaya kita berdakwah ke arah kepada akhirat. Meninggalkan musuh yang kelima, iaitu dunia. Dunia ni menarik-narik diri kita supaya kita ni sentiasa nampak yang kita ni tak mati. Dunia ni sentiasa mendakwah kita
supaya kita ni lupa kepada Allah. Dia akan jadi demikian. Manakala kita pula dengan lima-lima ni cabaran kita yang besar yang kita kena lawan dalam hadapi ujian-ujian dalam dakwah ini sendiri. Ini saya memukaddimahkan sikit je lah. Saya rasa lebih baik kita dengar pandangan Tok Guru supaya Tok Guru boleh bagi pandangan Tok Guru pula Tok Guru Pasir Gudang akan boleh cerita pada kita tentang mengenai banyak lagi tambah-tambah dalam dunia kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz Dr. Ahmad Dasuki yang merungkai kepada kita sejarah, dan hakikatnya dalam dakwah ni pasti ada halangan. Dan halangan itu kadang-kadang datang daripada orang Islam sendiri yang bermuka-muka, dan hakikatnya mereka menjadi penghalang kepada perkembangan dakwah. Saya maksudkan munafik. Saya tak nak sebut orang Islam sebab kesian pada orang Islam. Saya lebih suka gambarkan bukan orang Islam tapi orang munafik. Lebih senang untuk kita menjelaskan musuh. Dia panggil. Kadang-kadang orang Islam ni jadi keliru kan. Kenapa orang Islam sama orang Islam jadi bermusuh sama orang Islam? Saya tak anggap demikian. Kerana orang Islam ni dia adik-beradik kan. Kalau dia adik-beradik, innamal mu'minuna ikhwatun. Tak mungkin dia akan musuh sama-sama kita. Tapi yang bermusuh dengan kita mesti munafik. Saya letak demikian. Baik. Terima kasih Ustaz. Anda sangat mencerahkan kita juga pada malam ini. Dan seterusnya anda silakan Tuan Guru Ustaz Mak Isa Deraman untuk mencerahkan lagi sejarah mana tribulasi dakwah ini supaya menjadi panduan kepada kita, terutamanya umat Islam, dalam menilai neraca timbangan kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, untuk terus teguh tapak kaki kita di atas kebenaran ini dalam waktu yang sangat sukar. Silakan Tuan Guru Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Syukri dan teman panel saya Al-Fadhil Dr. Ahmad Dasuki yang berani, serta para penonton sekalian. Alhamdulillah pada malam ini buat kali pertama lah saya berpengalaman dalam podcast. Selama ni saya tengok orang podcast ni apa benda saya pun tak tahu. Jadi malam ni saya nampak suasana podcast macam ni. Saya kena bercakap 2 orang 3 orang ni je. Jadi alhamdulillah ini satu bentuk medium baru dalam dakwah. Bukan sebenarnya hakikat yang perlu kita fahami setiap kali dakwah itu disekat, Allah akan membuka jalan-jalan yang baru. Dan Allah menjadikan orang yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan menjadi lebih cerdik, lebih bijak dan lebih berani. Dan ini apa yang Allah Ta'ala sebut, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik kesusahan itu pasti ada kesenangan. Apatah lagi kesusahan itu bagi menjaga agama Allah, mendaulatkan agama Allah. Kalau susah dunia ni pun kita yakin ada jalan keluar. Duit tak ada ke, yang tak ada anak kahwin lama ke, dia pun yakin ada jalan keluar. Ini ayat yang kita baca. Sementara lagi yang menjadi matlamat hidup kita, iaitu menjadi hamba Allah, memperjuangkan agama Allah. Kita yakin dan kita percaya jalan-jalannya akan terbentang luas dan lebih banyak. Yang perlu dilakukan ialah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikhlaskan diri kita, dan insya-Allah segala natijahnya serah pada Allah. Saya bercakap tentang mihnah dan tribulasi. Pertama, saya bukanlah orang layak bercakap sebab saya dan dakwah ni bukanlah besar sangat, setakat online 200-300 orang dengar je lah. Tapi Ustaz Ahmad Dasuki jauh lebih pengalaman dari saya. Namun sedikit kalau saya katakan ini pendapat saya yang simple, yang saya katakan agak biasa je, bukanlah luar biasa untuk dikotkan. Bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan memang dunia ini untuk diuji. Allah menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bila Allah menyatakan maha tinggi Allah akan kekuasaannya, dan Allah menjelaskan bahawa dia yang menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian kepada kamu untuk melihat siapa yang paling baik amalannya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, liyamizal khabisa minat tayyib, untuk kami tunjukkan mana baik, mana buruk, dan untuk menunjukkan siapa yang ikhlas dan siapa yang memang bersungguh-sungguh dan meyakini akan janji Allah, kemenangan dari Allah. Dan bila kita menyebut apa yang Allah sebut sebelum ini juga, bila Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia daripada air mani yang bercampur-campur untuk menguji mereka.
dan kami jadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Memang dunia ini Allah jadikan ujian, dan kita bukanlah orang pertama diuji. Apatah lagi ujian dan dakwah, kita bukanlah orang pertama yang mendapat bahagian yang kecil ini. Bahkan telah berlalu sebelum ini orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita di kalangan para nabi, yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, sehingga mereka mendapat ujian jauh lebih berat. Namun mereka menjadikan mihnah itu sebagai minhah. Mihnah sebagai satu anugerah, bukannya sebagai satu bebanan. Kemana kita yang lemah iman yang melihat mihnah itu bebanan, lalu kita mula ketakutan kerana apa yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Ahmad Dasuki tadi, cinta dunia tadilah. Sebab kita cuma nampak dunia. Kalau kita nampak akhirat lain. Maka para Nabi menjadikan mihnah itu minhah, bahkan menjadikan bala itu sebagai ata', pemberian dari Allah. Kerana setiap ujian Allah ini dia ada 3 fungsi. Sama ada mengangkat darjatnya, mengampunkan dosanya, ataupun untuk beri pahala pada dia. Memang semua amalan kita keseluruhannya, memang kita buru 3 itulah. Pengampunan dosa, diangkat, mendapat pahala, dan diangkat darjat. Dan kita buru benda tu sepanjang kita hidup. Banyak amalan-amalan yang Nabi ajar, bila kita buat, Allah ampunkan dosa. Banyak amalan-amalan kita buat, bila kita buat, pahalanya berganda-ganda. Banyak amalan yang kita buat, bila kita buat, diangkat darjat kita. Maka itulah dia, kita katakan sunnatullah. Dan Allah jadikan ujian ini memang sunnatullah. Tak ada orang terkecuali. Allah sebut dalam surah Ali Imran sebagai contoh. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulu jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga sedangkan tidak terzahir lagi orang yang benar-benar berjuang pada jalannya, dan belum zahir lagi orang yang bersabar. Dalam ayat ini Allah sebut tentang cita-cita nak syurga, cita-cita semua orang, atau orang fasik pun. Namun Allah menyebut tentang 2 perkara. Pertama, berjuang pada jalannya. Kedua, sabar. Berarti siapa pun yang mula berniat berjuang pada jalan Allah, maka dia kena sediakan persiapan sabar. Dan sabar merupakan kewajiban pertama seorang yang ingin menjadi hamba Allah. Mesti. Tetapi bila ulama membagikan sabar pada 2. Satu kita panggil sabar ikhtiari, satu nama sabar ittirari. Sabar ikhtiari maksudnya sabar kita mentaati Allah. Itu kita boleh ikhtiar untuk taat Allah. Yang kedua dipanggil sabar ittirari, maksudnya itu bukan dalam perancangan kita, sakit kita, demam. Bukan saya tahu saya sakit, ataupun musuh yang inginkan kejahatan pada kita, kita tak tahu. Yang dengki, kadang-kadang kulitnya sama dengan kita, bahasa sama dengan kita, mengaji pun sama dengan kita, tapi dia dengki pada kita, kita pun tak tahu. Maka kita perlu bersabar secara ittirari, mesti. Tak dapat tidak. Sebab itu kalau kata ulama, sabar itu wajib. Adapun redha itu sunat. Sebab nak sampai tahap redha tu memerlukan banyak motivasi. Kadang-kadang memerlukan satu tempoh. Terutamanya bila kita lihat pada ujian tadi, Allah ganti lebih baik. Masa itu datang redha. Masa itu kita bila bercakap balik tentang ujian, kita ketawa. Yang dahulu mungkin bila kita cerita, kita menangis. Kerana belum nampak gantian Allah. Bila kita melihat gantian Allah, kita mula bercakap dengan ketawa. Demikian kita dah sampai tahap redha. Sebab tu saya ingat kisah yang menarik. Fudhil bin Iyad. Bila anaknya meninggal dunia, itu Ali bin Fudhil bin Iyad. Anaknya meninggal muda. Seorang ayah, dia nak anaknya membesar. Dia nak anaknya lebih alim pada dia. Dan watak ayah ini, tuan-tuan sekalian, dia tak pernah dengki pada anak dia. Watak ayah. Tuan-tuan takkan jumpa ayah dengki ke anak. Kalau Ustaz Ahmad Dasuki ada doktor 1, dia nak anak dia ada 4 doktor. Saya yakin, saya percaya. Dia nak suruh anak dia lebih baik. Saya pun sama lah. Tetapi Allah uji Fudhil, anak dia meninggal dunia, Ali. Bila meninggal dunia, memanglah sedih seorang ayah. Tetapi dia memilih untuk ketawa. Orang berkata kenapa? Sebab saya nak tunjuk redha. Sebab alamat redha, tuan-tuan boleh tahu. Bagaimana saya tak boleh tahu, saya belum redha. Oleh saya kata, saya dah redha lah. Saya mungkin kata saya sabar. Tapi waktu saya bercerita tentang musibah, saya ketawa. Itu memang saya benar-benar redha. Dan tuan-tuan tengok dalam pengalaman tuan-tuan sendirilah, yang kena musibah misalnya. Dah ketawa sehingga sampai kata, patutnya musibah ni kena awal lagi. Sebab apa? Saya dapat banyak kelebihan dia, keutamaan dan sebagainya. Mana itulah redha. Kalau tuan-tuan sabar, muka tuan-tuan ketak sikit. Apa? Sabar. Bila tuan-tuan redha, tuan-tuan ketawa. Bila tuan-tuan mula ada rasa cinta, tuan-tuan benda tu diulang balik. Boleh tak ulang balik? Sebagaimana orang mati syahid, dia minta dengan Allah hidup balik untuk mati balik. Allah. Kenapa? Dia suka.
Dia cinta. Maka itu peringkat. Jadi bab ujian, semua pun akan kena ujian. Kalau dia tak berjuang pada jalan Allah pun dia kena uji juga. Dia jangan, saya tak berjuang tak kena, tak akan kena. Kan Nabi SAW menyatakan, ma yazalul bala bin mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi min khati'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah ujian itu akan berlaku kepada orang beriman lelaki atau perempuan. Pada dirinya, pada hartanya, dan juga pada keluarganya, sehinggalah dia bertemu Allah tak bawa dosa. Begitu hakikat ujian. Apatah lagi bila seorang berkata, saya ingin berdakwah pada jalan Allah. Saya tahu Ustaz Zazki dah baca satu ayat, orang paling hebat sekali orang berdakwah pada jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Paling hebat. Jadi jangan seorang yang berada pada jalan Allah ingin ujian cuma kecil-kecil saja. Dia pasti akan berlaku ujian besar. Betul, kita tak mampu. Tuan-tuan, kita ni manusia, Allah sebut dari awal lagi. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang lemah. Siapa pun bila kena ujian, dia lemah, dia jatuh. Seperti seorang budak yang baru bertatih berjalan, jatuh. Tapi dia kena ingat bahawa dia boleh bangun. Dia kena ingat dia boleh bangun dan boleh berlari. Dia kena ingat bahawa jatuh itu bukan untuk jadikan dia jatuh, untuk jadikan dia lebih berhati-hati supaya tak jatuh. Maka ujian-ujian dan dakwah membezakan orang munafik dengan orang beriman. Kerana orang munafik, dia akan dengan cepat meninggalkan dakwah, habis. Dan membezakan orang yang istiqamah dengan tidak istiqamah. Kerana siapa pun bila bercakap, macam saya sebut dalam biasa kuliah saya, Abdullah bin Mubarak berkata, satu istiqamah lebih baik pada 1000 karamah. Kerana karamah ini kadang-kadang boleh direka-reka karamah orang. Untuk dikatakan itu karamah, tapi istiqamah. Orang akan perhati kita sampailah kita meninggal dunia. Maka ini istiqamah. Sebab itu bila saya baca kisah Imam Al-Buaiti rahmatullah alaih, istiqamah dia sampai dia dalam penjara, dia masih melakukan perkara yang sama. Sebagai satu contoh, bila datang hari Jumaat, dia mandi sunat Jumaat walau dalam penjara, dia tahu tak lagi solat Jumaat. Dan dia bergerak ke pintu penjara, lalu warden kata nak ke mana? Nak pergi solat Jumaat. Tetapi dia tetap tahu itu hari Jumaat dan dia buat benda itu. Kerana bila seorang istiqamah, dia tak akan dihalang dengan apa pun alasan. Jadi mihna dan ujian, saya kesimpulan ringkas. Sebab saya lebih seronok dengar Ustaz Dasuki bercakap. Mana saya bercakap. Saya kesimpulan ialah ini satu ialah fitrah ataupun sunnatullah. Dan ini panggil sunnah kauniyah. Dan ini benda yang tak ada orang boleh elak. Cuma membezakan orang-orang yang dekat dengan Allah setiap kali mihna, dia makin dekat dengan Allah. Dia makin cinta Allah. Dia makin mengharapkan Allah. Dan dia makin merasakan bahawa jalan keluarnya pasti ada. Dan mula dia berputus asa dengan makhluk. Rupa-rupanya mihna ni untuk menjadikan kita berputus asa dengan makhluk. Makhluk ni tak ada apa-apa. Tetapi segala yang berkuasa itu Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tuan Ustaz Maisa Deraman, yang saya kira membuka minda kita apabila kita berbicara tentang mihnah, tribulasi, melihat tahap sabar, redha, dan bagaimana dakwah itu, kesukaran dakwah itu akan membuka kepada orang beriman untuk terus istiqamah dan tidak berhenti. Sebab kadang-kadang setiap pendakwah itu apabila berhadapan dengan ujian yang berat, dia akan merasakan seolah begitu terbeban. Dan barangkali terbeban itu adalah mungkin berpunca pada dosa. Alladhi anqadha dhahrak, yang dosa itu membebankan belakang kau, menyebabkan merasa berat untuk menyampaikan dakwah ini dengan tentangan-tentangan yang kita temui. Dan pastinya apa yang dilalui Nabi, para sahabat itu lebih besar daripada apa yang kita lalui pada hari ini. Dan anda rasa pada malam ni kita tak puas dengan dua-dua panel ni. Bukan kata kita, penonton di depan kita. Kerana orang yang bercakap pada hari ini, dua orang ini adalah orang yang sedang berjalan dengan kata-katanya melalui ujian-ujian dalam dakwah. Dan seterusnya, anda persilakan juga Ustaz Dr. Ahmad Dasuki kiranya boleh menyebutkan cabaran dakwah pada hari ini, kesukaran dakwah pada hari ini, dan bagaimana untuk kita terus teguh melalui jalan dakwah yang begitu sukar. Silakan Fadil Ustaz. Saya sendiri mengamat berdasar pada suasana melalui ujian-ujian, fitnah-fitnah yang sampai saat inilah. Antara perkara yang pertama sekali yang saya dapati dalam cabaran dakwah ini ialah ilmu. Saya dapati
kelemahan kita dapat ilmu tu terlebih dahulu, di mana para pendakwah di kalangan saya sendirilah. Bila saya dulu saya sempat belajar bersama dengan Ustaz Tok Pasir Gudang di Mesir dahulu. Saya dapati ilmu saya jauh dibandingkan dengan beliau. Di antara orang yang banyak ilmu yang Allah bagi, dan kitab-kitab yang dibaca, dan ilmu ni di antara satu perkara yang sukar untuk kita dapat. Allah bagi dan Allah pilih orang tertentu saja untuk dapat ilmu ni. Sebab ramai pun sahabat-sahabat yang belajar bersungguh-sungguh, tapi Allah tak bagi ilmu pada mereka. Dan Allah pilih orang yang Allah nak bagi ilmu. Itu ilmu yang pertama. Dia nak masuk tu sebelum daripada kita nak cerita tentang mengenai duduk dalam masyarakat, cabaran untuk pada hari ini. Ilmu tu satu perkara yang Allah pilih orang-orang tertentu, aku nak bagi ilmu dia. Kami pergi belajar di Mesir, bukannya seorang dua. Yang pergi tu 1000 jugalah masa tersebut. Tak pergi belajar. Tapi yang boleh balik untuk berada di medan dakwah ni tak ramai pun. Tanyalah di kalangan sahabat-sahabat. Ilmu ni, untuk dapat ilmu tu terlalu sukar. Dan saya pun tahu Ustaz pun belajar kat Mesir juga, kan? Yaman. Di Yaman Ustaz belajar di Yaman. Tapi di gaya di Mesir ni, cara ulama-ulama di Mesir ni, dia bagi anak-anak kunci. Dia bagi anak-anak kunci ilmu. Yang menyebabkan kita ni, kalau ada orang pandai ambil ilmu tersebut, untunglah dia. Pandailah untuk dia membuka gedung-gedung ilmu yang banyak. Tapi ada orang yang dia tak pandai nak ambil anak kunci tadi, yang menyebabkan dia tak dapat ilmu yang banyak dalam hidup mereka tersebut. Itu cabaran yang pertama. Yang kedua, cabaran beramal dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, kita nak beramal dengan ilmu kita ni sukar. Tambah-tambah kita berada dalam dunia yang Rasulullah sebut al-wahn. Dunia yang penuh dengan kecintaan pada dunia, kebencian terhadap kematian. Itu di antara benda yang kita terpaksa kita lalui keadaan ini. Keadaan di mana kita nak beramal dengan ilmu kita. Beramal dengan ilmu kita, saya maksudkan ialah untuk diri kita sendiri, saya sendiri. Saya nak beramal dengan ilmu saya. Dan kita nak bina peribadi saya, peribadi kita. Ni di antara benda yang payah juga. Dulu boleh jadi kita bangun tahajud senang. Tapi bila kita dah berumah tangga, kita duduk dalam masyarakat, nak bangun tahajud tak semudah dahulu lagi. Dia akan jadi demikian. Kemudian dulu kita akan jaga di sudut makan minum kita, cara kita dan sebagainya. Tapi bila kita berada dalam masyarakat, kita berhadapan dengan masalah untuk kita nak makan, jaga makanan kita. Kita nak minum cara kita dengan cara kehidupan kita. Ni ujian dalam beramal dia panggil. Demikian juga kita membina keluarga. Bila kita bina keluarga, kita nak keluarga kita ni keluarga Nabi lah. Kita nak hidup, maksudnya dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, jiran tetangga kita, yang suasana yang demikian pun masalah, cabaran. Kemudian bila kita berada dalam masyarakat Ustaz, cabaran lagi. Masuk dalam masyarakat lagi, kita berhadapan dengan masyarakat yang jahil, masyarakat yang pertengahan, dan masyarakat yang boleh menerima ilmu. Masuk dalam masyarakat. Bila kita berada dalam masyarakat tu, kita akan dapati beza-beza manusia, tak sama. Saya tak tahulah Tok Pasir Gudang dia rasa macam mana. Kan bila dia pergi kuliah di masjid-masjid. Kalau saya pergi kuliah di masjid-masjid tu, saya boleh tengok gaya orang yang depan saya ni. Orang yang di hadapan saya tu kadang-kadang ada yang dengar je, duduk jauh-jauh je. Kadang-kadang ada yang gaya catat, ambil catatan. Kan ada yang betul-betul nakkan ilmu yang kita nak sampaikan. Ada yang dia menilai kita, dia ni boleh bercakap ke tak boleh bercakap. Dia maknanya bila kita berkuliah, kita nak menyampaikan tu, dia ada gap terlebih dahulu. Kemudian bila kita masuk dalam negara, ujian lagi. Kita hadapi ujian. Yang terakhir ni, semua kita maklumlah, ujian kita berhadapan dengan sistem undang-undang. Yang sistem undang-undang yang tidak memberi kepada ruang-ruang kepada dakwah ini. Yang dimanipulasi oleh orang-orang tertentu
untuk menjaga kepentingan orang-orang tertentu, ruang undang-undang. Bayang, saya berkuliah, saya berceramah dalam 20 tahun. 20 tahun. Dan waktu sebelum 20 tahun tu saya dapat tauliah, saya dapat yang disebut dengan yang dinamakan dengan kemudahan-kemudahan yang diberi ruang. Yang untuk kita masuk dalam radio, kita dalam TV, kita ada ruang. Tapi setelah mana 20 tahun, saya berhadapan dengan cabaran untuk ditarik. Segala keadaan yang saya telah lalui sebelum daripada ini, saya ditarik. Ditarik apa dia? Ditarik tak boleh lagi berkuliah. Tanpa sebab, tak ada sebab. Dan sebab-sebab yang direka, boleh jadi Tok Pasir Gudang pun akan berhadapan dengan keadaan ini. Yang Ustaz sendiri pun saya nampak gaya macam lebih kurang saya je. Keadaan yang kena ni. Maknanya, kita ni cabaran kita lah. Yang kita, bila kita masuk dalam ini, kita akan hadapi satu saat yang kita hadapi, bukan kita tak fikir benda tersebut. Kita dah diberitahu sebelum daripada ni. Saya telah diberitahu oleh Allah yarham Tok Guru Abdul Aziz Nikmat. Dia kata suatu hari nanti, dia sebut pada saya, mak akan kena halang juga pada orang untuk berkuliah. Saya ingat dah, waktu mana saya kena ni, saya dah mula, waktu sebelum daripada ni, saya kerap duduk bercakap, cerita tentang dia, tentang dakwah. Bila saya balik ceramah dan sebagainya, dia akan tanya saya, macam mana pergi ceramah dulu, waktu mana dia ada dengan saya. Dan dia pernah cerita pada saya, dia dengar, dia sebut, dia kata Datuk Fadilah Kamsah pernah bagi tahu pada dia, suara sebiji Tok Guru disebut. Dia sebut pada Tok Guru Abdul Aziz Nikmat. Tok Guru Abdul Aziz Nikmat dia sebut, tu anak saudara saya dah tu, dia sebut. Datuk Fadilah Kamsah dia tak tahu itu saya ni anak saudara dia. Tapi dia cerita, saya cerita tentang dia bila saya ceramah. Saya cerita lucu saya ceramah bila ceramah di Taipei misalnya contoh. Bersalam, orang bagi duit. Orang bagi duit, Ustaz. Saya tak tahu Tok Guru pernah kena tak. Bersalam, orang letak duit. Setiap orang bersalam, orang letak duit dalam tangan, penuh poket kita duit. Saya cerita pada Tok Guru ni Aziz tanya, orang bagi duit, salam bagi duit lepas pada ceramah. Kata, dekat mana? Kat Taiping, saya sebut. Kat Taiping. Saya ceramah je, orang bagi duit. Sonok lah, kata sebut. Saya sebut demikian. Tok Guru ni Aziz kata, lepas tu duit tu saya bagi balik pada Tok Imam. Tok Imam kata, tak. Duit itu semua je untuk Ustaz, dia sebut. Duit itu untuk Ustaz. Penuh poket saya ni. Saya cerita pada Tok Guru ni Aziz. Tok Guru ni Aziz sukalah. Bila dia cerita, lalu dia sebut pada saya, tapi satu hari nanti orang akan halang. Dia sebut orang akan halang. Dakwah yang jalan yang dilalui oleh Rasulullah akan dilalui dengan ujian-ujian yang jahat, yang akan dikenakan. Dia kata, tidak orang kafir, orang munafik akan buat cari jalan untuk menghalang kerja-kerja kita menyebut kebenaran. Waktu mana dia dah meninggal dunia ni, itulah yang saya rasai. Bila waktu mana dia hidup, saya tak rasa lagi benda tu. Tapi bila dia dah meninggal dunia, mulalah kita dah mula rasa apa yang disebut itu. Dan dia sebut pada saya, kalau ada orang halang, lawan. Dia sebut demikian. Lawan. Saya tanya, lawan yang mana? Lawan ke mahkamah. Bawa ke mahkamah. Itu medan kita. Dia sebut. Itu medan kita. Kalau medan ulama-ulama dahulu, dia kata, ulama-ulama dahulu, medan dia adalah perang. Dia sebut, kalau medan kita ada mahkamah, pergi ke mahkamah. Bawa ke mahkamah, dia sebut. Daripada situlah saya mula terfikir, kalau lepas ni kalau diganggu, saya kena buktikan yang saya ni tak buat jenayah. Saya tak buat dosa. Saya tak buat benda yang salah. Lawanlah di mahkamah. Terlawan di mahkamah. Undang-undang manusia, yang manusia cipta, manusia reka. Yang tak boleh cabar ialah undang-undang Allah. Undang-undang manusia cabarlah. Nak tahu setakat mana. Kita tengok orang yang disebut dengan orang yang bukan faham tentang agama pun cabar tentang hukum agama. Berjaya dia. Ni Elin. Saya buat contoh yang mudah. Dia Kelantan kan. Dia cabar undang-undang yang peras, kuat di negeri, yang dilepaskan di sudut Dewan Undangan Negeri. Tiba-tiba dalam keadaan demikian pun
dia boleh runtuhkan undang-undang tersebut. Kita bayangkan yang undang-undang yang direka oleh manusia untuk menghalang kerja-kerja yang kita bawa kerana Allah tadi, yang disebut demikian. Lalu di waktu inilah Allah nak tengok betul tak kita ni orang yang betul-betul bawa agama Allah, ataupun kita ni hanya sekadar untuk menjaga perut dan kepentingan diri kita. Di waktu ini Allah nak tahu pada diri kita, betul tak pada diri kamu demikian. Jadi dalam keadaan macam ni kita ingat teruslah janji Allah Subhanahu Wa Taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Ada dah di kalangan orang mukmin tu, Allah kata sampai gugur dia, tunjukkan dia ni benar-benar beriman pada Allah sampai dia mati. Faminhum man qadha nahbah. Ada yang benar-benar tunjuk dia ni gugur di jalan Allah. Kita boleh tengoklah Said Qutb dalam sejarah kan, Hasan al-Banna dalam sejarah. Dalam sejarah kita ni ramai ulama-ulama, mereka-mereka yang tak boleh nak ditulis nama-nama mereka ni, dengan mereka bawa agama Allah, beginilah mereka terpaksa lalui. Ini contoh-contoh yang mudah. Kemudian faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir. Allah guna kalimah demikian. Ada di kalangan mereka tu yang sedang tunggu-tunggu untuk gugur. Jadi saya daripada yang ni lah, saya mula tersenyum sebagaimana yang diajar tadilah. Saya kerap kali kadang-kadang saya senyum. Inilah peluang untuk aku menunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Inilah peluang untuk kita mendapat manisnya yang disebut dengan ganjaran Allah. Sebab kita tak buat benda yang salah. Kita tak buat benda yang salah dengan undang-undang manusia, dengan undang-undang ciptaan manusia dan sebagainya. Tak ada pun. Kita hanya membawa agama Allah. Kalau salah, dakwalah ke mahkamah, tunjukkan di mana. Macam tok aku, saya tengok tok aku Pasir Gudang kuliah, saya dengar orang rumah saya dengar, keluarga saya dengar kuliah yang baik yang disampaikan, tiba-tiba kena juga. Saya nak sebutnya, akhirnya ditahan juga. Kerja apa siapa yang menahan? Siapa yang buat kerja demikian? Kalau saya boleh sebutlah, mungkin beliau tak nak sebut yang ni, tapi saya sebut dahulu dengan tujuannya nak suruh, kalau tidak kerana mereka ni semata-mata membawa kerja-kerja musuh-musuh untuk menahan kerja-kerja agama. Saya nampak demikian. Ini cabaran lah. Biar kita nampak, tapi kita yakin di sana ada ganjaran yang Allah sedang sediakan untuk kita. Dan kita tak pernah pun rasa gusar. Saya tak tahulah macam mana yang kan toko, kalau ada orang sebut pada kita, ustaz-ustaz ni ustaz-ustaz sampul lah, misal contoh. Ustaz-ustaz ni nak duit lah, misal contohnya. Toko rasa macam mana? Dan cuba jawab sikit. Saya tanya lah, saya ambil tugas ni. Macam mana pandangan, cabaran yang dihadapi? Jawab sekarang. Jawab. Kita santai-santai je. Baik. Bila antara gelaran yang saya tak suka, saya tak suka ialah dipanggil Ustaz Sampul. Tapi benda itu suatu yang memang berlaku pada semua para asatizah secara umumnya. Sama ada sampul tu orang nampak atau sampul tu orang tak nampak. Dan belum lagi popular istilah Ustaz Be'ing. Belum popular lagi lah, mungkin akan datang ada istilah Ustaz Be'ing. Walaupun dah ada melakukannya demikian. Saya bila sebut Ustaz Sampul ini, saya nak buang stigma ini dalam masyarakat supaya tak ada istilah tersebut. Bila saya ingat antara perkara yang saya elakkan bila saya berkuliah, saya tak nak bersalang anak murid saya. Sebab apa? Supaya jangan dapat sampul. Jadi saya elakkan diri saya, sehingga saya memang kalau tempat kuliah dulu-dululah, memang ada bilik saya sembunyi, nyorok. Lepas kuliah saya masuk bilik tu sorok. Memang anak murid tunggu sebab nak bagi juga sampul. Macam Ustaz cerita yang banyaklah sampulnya. Pertama, kita tak pernah minta. Yang kedua, itu rezeki yang Allah nak bagi pada kita. Supaya kita melihat bahawa bagaimana Allah memberi rezeki dengan cara yang Allah kehendaki, bukan dengan cara yang kita nak. Lalu kita menganggap itulah rezeki Allah. Namun apa yang perlu kita lakukan, bagi saya lah pendapat saya, mengelakkan fitnah tersebut supaya tidak berlaku secara terang-terangan. Saya bercakap dengan seorang tuan guru. Saya kata, tuan guru ceramah dapat sampul? Dapat. Tapi ana akan pastikan dia tak bagi sampul depan orang supaya orang tidak memikirkan yang tidak baik, lalu dia berdosa. Dia caranya, dia akan beri secara bersendirian. Macam tu. Tapi memang istilah ini menyebabkan ustaz-ustaz tukar aliran menjadi ustaz travel, menjadi ustaz-ustaz lain. Kerana ramai orang yang berbakat dan dakwah,
Kerana takut gelaran tersebut, mereka mula buat bisnes. Bisnes. Tapi satu sudut, bisnes ni boleh mengganggu dakwah. Satu sudut yang lain lah. Saya tengok kawan-kawan saya tahu mereka takut gelaran tersebut. Kerana mereka ikhlas dalam menyampaikan dakwah. Tapi sampul tu tak elok. Dia datang. Akhirnya saya tengok mereka mula berbisnes. Termasuk Ustaz Dasuki saya berbisnes. Tapi saya masih lagi tak nak bisnes. Dan saya tak berbisnes. Dan apa jua pun. Tapi saya sama saya juga nak elok nama Ustaz Sampul. Walaupun saya tak nampak itu berdosa atau sebagainya. Tapi itu naratif menghina ulama. Naratif menghina para alim, para pendakwah. Cuma apa yang dibuat oleh saya secara contoh kecil lah. Saya mengelakkannya, saya terbuka. Dan saya menyuhuk dalam bilik. Sehingga benda tu tak dapat kelihatan secara umum. Dan kita pun tak tuntut. Imam mana Sampul saya, kita tak pernah tuntut. Jadi itulah cerita tentang Ustaz Sampul. Cara apa yang saya boleh jawab lah. Ada satu lagi, penunggang agama. Ya. Penunggang agama juga naratif untuk saya nampak banyak kalimah-kalimah sebagai satu bentuk naratif menghina ahli agama. Bila mereka lihat ahli agama bercakap tidak memihak bagi mereka, mereka akan kata penunggang agama. Baik dalam isu politik, baik dalam isu ekonomi, baik dalam isu apa sahaja pun. Bila mereka tak suka, juga gelarang itu menjadi satu kebiasaan. Walaupun sebenarnya yang betul-betul menunggang agama itu ialah orang-orang munafikin. Mereka benar-benar menunggang agama dengan hipokrit mereka. Berpura-pura. Inilah penunggang agama sebenar. Yang menyampaikan kebenaran dengan ilmu yang disebut Ustaz Dasuki tadi, dan menyampaikan kebenaran dengan keberanian dia, maka ini bukan penunggang agama, melainkan dibenci oleh golongan penunggang agama. Tetapi untuk mengubah naratif itu bukan satu perkara yang mudah. Kerana mereka ini punyai jawatan, punyai kedudukan, punyai pengaruh, lalu mereka gunakan istilah itu. Dan kita pula antara kelemahan kita dalam dakwah, kalau Ustaz Dasuki sebut tadi dari sudut cabaran dakwah ialah ilmu, dari sudut yang berkait dengan beberapa perkara yang lain. Saya nampak ialah dari sudut cabaran dakwah, saya bercakap tentang saya, ialah sifat penakut. Penakut untuk kembali membalas tiap serangan musuh. Takut. Takut untuk bertindak berdasarkan ruang-ruang undang-undang yang ada. Kerana kalau orang sekular, mereka menggunakan seluruh ruang undang-undang untuk lawan siapa pun. Mereka tak peduli. Bagi mereka tak ada istilah melawan Islam ke, melawan sultan ke, melawan siapa pun. Mereka melihat peruntukan undang-undang mereka ada. Maka kita pula, antara yang menjadi masalah, mungkin saya cerita tentang saya, sifat penakut. Penakut dalam dakwah ini menjadi satu cabaran besar bagi pendakwah. Kerana dengan ugutan yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Apa yang Rasulullah diugut? Dipenjara, dibunuh atau dihalau. Dan saya dapat dua ugutan. Ugutan pertama dipenjara, ugutan kedua dihalau. Tapi saya belum lagi dapat ugutan dibunuh. Belum. Jadi ugutan itu telah dilakukan kepada Nabi SAW. Dan sepanjang perjalanan dakwah itulah pada pendakwa akan diugut. Penjara, guna apa pun ruang undang-undang, penjara. Atau saya katakan dihalau keluar. Atau dibunuh. Peringkat tertinggi dibunuhlah. Dan saya dah baca banyak kisah pendakwah yang dibunuh. Sama ada dibunuh oleh pemerintah yang zalim, atau dibunuh oleh orang-orang munafikin. Dan kita tahu Umar Khattab dibunuh siapa, Ali dibunuh oleh siapa, kita tahu Uthman dibunuh oleh siapa. Artinya itu yang mereka lalui dalam dakwah. Jadi sifat penakut termasuk mencabar undang-undang, bukan maksud lawan undang-undang, tapi melihat ruang undang-undang yang kita ada untuk bela diri kita. Itu ketakutan yang berlaku kepada sebahagian besar pendakwah. Takut. Bila mereka dikatakan jangan, mereka tu jangan. Sedangkan orang jahat, bila dikatakan jangan mencuri, mereka tetap keluar penjara, curi lagi. Walau dapat hukuman 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Mereka keluar, mereka fikir nak curi lagi. Yang isap dadah keluar, nak isap dadah lagi. Tapi yang berdakwah, bila kena sekali, tak nak dah serik dah, saya nak duduk rumah. Nakut. Saya ingat saya bila jumpa tuan guru saya. Kalau Ustaz Ahmad Dasuki, dia selalu jumpa tuan guru Aziz. Satu kemuliaan bagi dia lah. Saya ni kalau ada apa-apa, saya jumpa Tok Guru Jadi. Saya memang biasa hari Jumaat pergi Guru Silia jumpa. Dan bila saya jumpa dengan tuan guru, yang terbarulah saya jumpa, saya minta pesan, dia kata, share satu benda nak beritahu. Entah kena berani, itu je. Orang alim sebenar bukanlah yang berilmu sebenarnya, tapi orang berani. Imam Malik, ini saya tambah lah. Skop dia kata, awak kena berani. Imam Malik dengan ulama-ulama lain sezaman dengan dia sama-sama berilmu. Tetapi bila fatwa yang menyentuh pemerintah, Imam Malik lebih berani.
Itu yang menyebabkan Imam Malik dipukul, dirotan sampai patah belakang dia. Isunya apa? Apa hukum cerai paksa? Sah atau tidak? Maka Imam Malik mengatakan cerai paksa tidak sah. Ia merujuk kepada apa yang berlaku kepada ada yang menyatakan Abu Ja'far yang menyuruh jenderalnya menceraikan isteri untuk berkahwin. Untuk dia kahwin. Untuk dia kahwin. Jadi Imam Malik melihat itu paksaan. Walaupun khalifah tidak ugut penjara atau bunuh, tapi bila arahan tu daripada orang yang paling berkuasa, walaupun dia kata boleh tak tolong ceraikan bini awak, walaupun sebut tolong dia paksa. Dan tuan-tuan ada bos kan, boleh kata boleh tak tolong beli teh openg satu. Kita dia minta tolong ke dia arah? Kalau dia bos, kalau kata bos minta tolong, saya tak nak tolong, okey, awak pecat kerja 24 jam. Sebab minta tolong orang berkuasa bukan minta tolong, arahan. Dan kerana itu Imam Malik dipukul. Jadi isu Imam Malik apa dia? Bukan isu ilmu, isu berani. Yang ini yang saya pendakwah tak ada sifat berani. Saya cerita saya lah, tak berapa berani. Ustaz Zulkifli ni kuat, terlebih berani. Kurang berani. Dan yang kedua, cabaran pendakwahnya ialah kurang berstrategi. Berstrategi ataupun kita cuma menggunakan elemen dakwah yang disediakan oleh orang tertentu. Kita tak kerti nak create satu elemen baru dalam dakwah. Tak pandai, kita cuma guna dapat masuk TV, tak masuk TV kena gam dah saya tak boleh ceramah. Macam tu je. Masuk masjid, kena gam masjid dah tak boleh ceramah. Atau ceramah hormasi pun tak boleh juga gam dah, nak kat mana dah. Kita tak kreatif, tidak ada kreativiti. Lalu kita belajar daripada saudara kita di Palestin, umat Islam di Gaza, akhirnya mereka memilih hidup bawah tanah. Dan saya mungkin berfikir untuk kuliah bawah tanah pula. Mungkin selepas ini, kalau itu belum ada undang-undangnya. Maksudnya, kreativiti dan dakwah itu mesti ada. Kita tidak boleh dilorongkan dakwah mengikut cara mereka, mengikut acuan mereka dan kemudahan yang mereka bagi. Kerana Rasulullah SAW create jalan dakwah yang berbeza. Nabi create jalan dakwah dengan pelbagai cara. Tapi kita ni cuma guna, saya kata benda yang biasalah. Kalau orang lemah macam saya ni, kalau masjid tak bagi tauliah, saya pun dah tak ngajar duduk rumah lah, layan anak tambah anak macam tu je lah. Tapi kalau orang berani macam Ustaz Dazuki, saya rasa dia ada jalan-jalan yang banyak. Tapi kita cuma nak maklumkan pada semua pada pendakwah yang dihalang tanpa sebab, kerana dengki, kerana sebab tertentu, mereka mesti memperbanyakkan jalan dakwah. Mesti. Caranya ialah tanya orang berpengalaman. Apa lagi saya nak buat? Macam saya kata, ni saya pengalaman sulung podcast ni. Saya tahu, ini cara yang bagus. Mungkin selepas ni ada pok-pok lain kot. Saya tak tahu apa benda pok yang secara undang-undangnya dibenarkan. Kita bukan hidup melawan undang-undang, menggunakan undang-undang untuk keuntungan dakwah. Tak ada, kita bukan jenis kata, oh saya samsing, saya cabur. Saya tak cabur undang-undang. Saya tak cabur sesiapa. Tapi saya nak gunakan ruang yang ada untuk saya berdakwah. Sebagaimana orang fasik, mereka gunakan ruang yang ada untuk buat jenayah. Sehingga jenayah mereka tak dianggap salah. Kita tak guna ruang sehingga kebaikan kita dianggap salah. Akhirnya ramai orang-orang awam terpengaruh. Bila waktu berdakwah tanpa kemenangan, ini jenayah. Patut kena tangkap. Patut. Jadi di sinilah kita cabaran dari dakwah. Wallahualam. Ustaz, Ana tanya pula Ustaz. Sebab Ana nampak macam tak adil kalau tak tanya Ustaz kan. Sebab dia Ustaz pun kena sebenarnya. Cuma di sudut Ustaz memilih jalan politik. Ustaz berada di posisi politik. Tapi dalam Ustaz melihat bagaimana sampai peringkat Ustaz masuk dalam politik, Ustaz, sebab dia ketua pemuda PAS Negeri Selangor dan juga YDP kawasan Shah Alam ni. Dan dalam keadaan yang Ustaz berada di posisi politik ini, apakah tidak ada jalan dakwah untuk kita sampaikan Islam? Sampai anda tengok orang politik yang ada ni semua mendiamkan diri dalam isu diskap dan ditahan ini. Kenapa jadi gitu, Ustaz? Ya. Apakah itu cabaran juga, Ustaz? Cabaran. Ni soalan mengejut ni. Hingga hari ni nak ambil pengajaran pada guru kita. Soalan kira baiklah. Sebagaimana tadi bersembang dengan Ustaz Dr. Ahmad Dasuki, bahawa dakwah itu tidak terhenti pada medan-medan tertentu. Kita berada di medan politik, medan pendidikan, apa jua ruang kita akan membawa mesej dakwah itu. Khususnya apabila berada di medan politik ni, barangkali suara kita dalam perkara tertentu didengari, maka kita kena ambil ruang itu untuk menyampaikan
dakwah, mesej mengajak manusia kepada Allah. Sebab tu bila Ustaz Tuan Guru Ustaz Mak Isa Deraman dikenakan tindakan baru-baru ni, saya kira Yang Berhormat Ketua Pemuda PAS Malaysia keluar kenyataan, saya pun keluar kenyataan diambil oleh Malaysia Gazette, kenapa perlu halang orang berdakwah selama mana tidak menyeleweng. Saya kira undang-undang dibuat untuk menjaga penyelewengan. Selama mana tidak berlaku penyelewengan, tidak sepatutnya dihalang dakwah tersebut. Dan saya selalu tertanya-tanya di minda dan benak fikiran saya dengan undang-undang yang dirangka pada hari ini. Kenapa seorang doktor, engineer, peguam, mereka kalau terlibat dengan politik tidak ditarik pun kelayakan mereka menjadi peguam, doktor ataupun jurutera. Tapi hari ini apabila para asatidzah memilih untuk berada di medan politik, serta-merta ditarik tauliah mereka atas alasan tidak mahu asatizah berpolitik kepartian dalam masjid. Sepatutnya berpolitik kepartian dalam masjid itu diukur dengan fakta, diukur apakah orang itu bercakap tentang parti ataupun dia membawa konsep umum siasat syariah. Itu penting. Kalaulah kita tak bercakap tentang siasat syariah, politik Islam, lama-lama orang Islam tak akan peduli tentang politik Islam. Akhirnya siapa yang akan ambil posisi dalam politik itu? Orang yang tak cakna pun nak menjaga Islam. Sebab tu saya kira ini ruang yang wajib untuk diambil, untuk kita beri kefahaman. Apatah lagi majoriti orang Islam dalam negara kita yang hari ini semakin terhimpit, yang saya kira Ustaz Ahmad Dasuki banyak kali sebut dalam ceramahnya, realiti-realiti yang berlaku yang menyebabkan saya kira berapa pihak sangat marah dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Walaupun apa yang disebutkan oleh Dr. Ustaz Ahmad Dasuki itu benar, realiti yang berlaku, cabaran yang berlaku kepada pendakwah yang menyebabkan kita tak boleh berhenti. Saya kira di Selangor tauliah saya ditarik, tahun lepas saya pergi ke Perlis juga melakukan perkara sama, tak benarkan saya berceramah. Walaupun Jawatankuasa Patua Perlis, orang Perlis bila dia mari ke Selangor, mari ke mana-mana, bila berceramah mereka dihalang, mereka marah. Jadi bila kita di tempat dia, kita ingat keterbukaan yang sama berlaku, rupanya tak berlaku juga. Jadi seolah retorik berlaku di mana-mana. Jadi tapi saya apabila dengar apa yang disebut oleh Ustaz Mak Isa Deraman, sebenarnya memotivasi. Kadang-kadang kita ada berasa juga susah semua dakwah ni, kita jual goreng pisang tepi jalan, sambil tu kita ceramah lah. Tak pun kita buat konsert ke, macam Metallica baru orang mari, kita ceramah waktu tu. Ya? Tapi bila berfikir bahawa orang yang beriman tak boleh berhenti menyampaikan, kerana yang berhenti lelah, tinggalkan terus medan ini, pastinya mereka adalah orang yang gugur pada jalan dakwah ini. Cabaran-cabaran itulah yang mengukuhkan. Anda kira di depan anda ni ada berapa contoh yang dekat, khususnya Ustaz Ahmad Dasuki lah, contoh yang dekat, terus menyampaikan dalam apa jua cabaran. Tuan Guru Ustaz Mak Isa Deraman, sebenarnya barangkali bagi penonton yang ada pada hari ini, kita banyak dapat manfaat. Tapi anda kira malam ni juga ruang untuk menyuntik kembali semangat juang kita, terutamanya berada pada medan siasah ni untuk terus berdakwah. Boleh tanya sikit lagi, Ustaz? Tanya sikit. Tukar moderator lah, nak buat gaya biar panas sikit kan. Ustaz, sebenarnya politik ni berdosa lah. Nak tanya soalan tu sampai peringkat seolah-olah jabat agama pun dia menganggap bahawa kalau cerita mengenai politik ni satu benda yang jenayah. Sehingga kan satu, yang kedua, kalau Ustaz jadi di peringkat, insya-Allah mudah-mudahan PAS boleh menguasai Selangor, insya-Allah. Bila PAS boleh menguasai Selangor, apakah kita akan buat macam ni juga kepada mereka-mereka yang berdakwah lepas pada ni? Ke Ustaz fikir macam mana? Pertama, soalan Ustaz tu adalah, tak payah fikir Selangor lah, fikir Malaysia. Pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia. Satu, apakah politik itu berdosa, jenayah? Saya tak rasa politik itu satu benda berdosa dan jenayah, kerana ia termaktub dalam perlembagaan kebebasan memberikan pandangan dan bersuara. Kalau orang lain boleh bebas bersuara,
liberalis bebas bersuara, sekuleris bebas bersuara, kenapa kita orang yang beragama dilarang untuk bersuara? Saya pelik. Yang kedua, bila menyebut politik dalam Islam itu konsep besarnya siasat syar'iyah. Politik Islam. Bahkan kerangka yang lebih kecil, pemikiran politik Islam. Bagaimana orang Islam diajar berpolitik dengan paksi halal haram. Ini yang membezakan kita dengan orang lain. Orang lain boleh berpolitik tanpa paksi, tapi kita ada paksi yang mengikat kita dalam berpolitik. Jadi mana mungkin berpolitik dengan cara Islam itu menyebabkan dia menjadi suatu benda yang salah. Sebab kita diikat dengan halal haram. Politik kita meninggikan nilai keadilan. Politik kita mengajak manusia kembali pada Allah. Yakin kepada sistem yang Allah Ta'ala turunkan. Politik kita untuk mengajar kembali. Saya selalu ulang. Sebelum ni dalam tulisan saya sebut. Sebelum saya sepenuhnya dalam medan politik ni, saya mengajar di masjid sama macam Ustaz Ahmad Dasuki, 10 tahun berkuliah di Selangor, bertauliah. Kita ajar bab zakat, kita ajar bab riba, kita ajar banyak bab. Tapi dalam masa yang sama, pelaksanaan di luar sana berbeza. Saya rasa terhenti. Saya tak menafikan peranan pendakwah di luar sana yang sangat besar. Kita ucap terima kasih pada pendakwah di luar sana. Tapi bila saya rasa aku bercakap tentang zakat hari ni, aku bercakap tentang riba hari ni, hanya berhenti dalam masjid surau. Tapi di luar masjid surau, kekangan ataupun undang-undang untuk memastikan perkara haram itu tidak berlaku, tidak ada. Jadi tak cukup sekadar bercakap di masjid surau. Ruang kuasa mesti dimanfaatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Anda yakin Ustaz Ahmad Dasuki, anak saudara Tok Guni Aziz, ingat apa yang disebut oleh Tuan Guni Aziz, bahawa tak padan cakap di mimbar masjid. Apabila duduk di mimbar pemerintahan, kita mampu menyekat dengan lebih banyak. Sebab tu bila di Terengganu hari ni, ruang-ruang yang ada, Kelantan, Perlis, Kedah, bila kita dapat ruang tu, kita laksanakan sedaya upaya yang mungkin untuk orang Islam mendapat manfaat dan kebaikan. Kedua, tapi Perlis tak boleh. Perlis. Perlis tak boleh. Kedua, bila sebut apabila berada di posisi, wallahu ta'ala alam lah, apakah saya berada di posisi itu ataupun tidak. Tetapi saya rasa kita perlu menyemak kembali. Sebagaimana saya sebut tadi, selama mana dakwah itu, selama mana apa yang disampaikan itu tidak menyeleweng, kenapa kita nak bina satu birokrasi yang menyukarkan orang untuk menyampaikan dakwah? Takkan hari ni orang-orang tabligh yang berada di masjid surau, mereka sampaikan bayan, mereka perlu tauliah juga. Saya tak rasa jabat-jabat agama pergi sebu masjid surau cari orang tabligh tangkap buh dalam penjara. Kan? Sedangkan mereka, selama mana mereka mengajak pada kebaikan. Kita bimbang tak ramai orang ajak manusia pada Allah hari ni. Tak ramai orang mengajak manusia pada agama, ni yang paling kita bimbang. Tapi kenapa kita nak ganggu orang yang mengajak manusia pada Allah Ta'ala, ni yang paling saya takut. Nah, kita takut jadi bahagian kalau dalam surah Al-Munafiqun, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun wa yadzubillah. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai untuk apa? Fasaddu an sabilillah, menghalangi manusia daripada jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itu sejak-jahat perbuatan yang mereka lakukan. Wa yadzubillah. Siapa pun yang berada di posisi kekuasaan, mereka mesti melihat dan menilai kembali apakah dengan ruang kekuasaan itu mereka membuka jalan kepada manusia semakin dekat kepada Allah Ta'ala ataupun tidak. Kalau tidak, mereka akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala. Tuku, kalau boleh tanya sikit tukar moderator. Lambat sangat moderator tanya. Nampak macam bertembung ni di antara ustaz dengan pendakwah dengan majlis agama. Apakah ini perancangan musuh ataupun kita terjebak dengan jebakan ataupun perangkap-perangkap sekularis yang di mana ada pendakwah-pendakwah sekarang ni memilih untuk tidak berpolitik tu. Tidak mahu melibatkan diri dengan politik kerana takut nanti digelar dengan mereka yang berpolitik.
Ini satu keadaan yang sedang berlaku. Pandangan Tok Ku Pasir Gudang macam mana? Okay, terima kasih soalannya Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Dasuki berkait dengan Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam satu institusi yang baik, yang mulia, yang bertujuan melaksanakan semua program-program agama, dakwah dan jasa mereka banyak, kita tak dapat nafikan. Tetapi dalam majlis itu ada beberapa individu yang menyalahgunakan kuasa yang mereka ada atau yang menterjemahkan tugas tersebut berdasarkan keinginan mereka. Jadi saya secara peribadi, saya tak lihat kesalahan itu pada Majlis Agama Islam, kerana mereka telah letak satu sistem yang baik, yang bagus, yang membantu, jasa yang banyak. Tetapi ada individu tertentu. Individu tertentu barangkali dia berkelahi dengan mana-mana asatizah, tidak sependapat dengan asatizah, lalu mereka menggunakan jawatan mereka untuk melaksanakan kejahatan yang tersembunyi dan berselindung di sebalik majlis dan sebagainya. Maka individu seumpama ini yang kita nak cari mereka, yang kita nak keluarkan mereka, yang menjadi parasit-parasit di dalam institusi yang baik. Bahkan kita yakin dalam semua tempat ada kelompok dan golongan seumpama ini. Even di masjid, masjid bagus, tapi ada individu tertentu dan sistem organisasi masjid merosakkan masjid. Maka kadang-kadang mungkin pengurusinya, kadang-kadang mungkin bahagian bendaharinya, mungkin, tapi bukanlah masjid tu. Masjid tak ada masalah. Dia berkait dengan beberapa peranan individu-individu kecil yang menggunakan perbalahan peribadi untuk merugikan Islam dan umat Islam dan mengheret sama institusi yang mulia di dalam permainan yang licik ini. Oleh sebab itu, saya tidak melihat kepada institusi. Saya melihat kesalahan kepada individu. Baik saya kata di peringkat masjid, baik di peringkat parti, baik di peringkat saya katakan apa saja. Dia mesti ada satu individu yang bermasalah besar, yang memainkan peranan kerana mengikut hawa nafsu mereka. Akhirnya fitnah itu pergi pada semua orang. Kadang-kadang saya kata masjid, masuk masjid, saya dengar bantahan-bantahan orang tertentu pada AJK ni, yang mungkin mereka menghalang ustaz ni kerana peribadi je. Tak nak ustaz ni kuliah, walaupun ustaz ni ada tauliah sekalipun. Mereka menghalang, mereka tak nak bagi, dan mereka timbulkan naratif tertentu. Sama juga saya sebut dalam institusi mana-mana pun. Ada je golongan seumpama ini. Pasti kerana di antara halangan dakwah ialah hasad dengki. Hasad dengki dan dakwah ini banyak peranan. Bahkan saya baca kisah Imam Tajuddin As-Subki. Bila beliau terlucut jawatan mufti atau qadhinya kerana ada kawang dia dalam pemerintah dengki pada dia, lalu memfitnah dengan fitnah. Imam Tajuddin As-Subki mengambil kesempatan, keluar daripada Mesir, pergi ke Madinah, berada di Raudhah, berdoa selama sebulan. Biar pedengki itu Allah kenakan pada dia bagaimana dikenakan pada Imam Tajuddin As-Subki. Dan demikian kita baca kisah Imam Bukhari. Imam Bukhari dihalau keluar daripada kota Bukhara oleh siapa? Oleh pemerintah yang dengki. Sebab diminta Imam Bukhari ajar ke istana, Imam Bukhari tak nak. Imam Bukhari berpegang prinsip al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu datang. Tegas Imam Bukhari berpegang demikian, akhirnya mereka buat satu tohmah palsu pada Imam Bukhari dan menggunakan beberapa ulama-ulama yang aku pada pemerintah untuk membina naratif songsang sehingga Imam Bukhari dikeluarkan. Namun Imam Bukhari berdoa kepada Allah sehingga mereka yang terlibat itu mendapat balasan sewajarnya. Bahkan banyak kisah-kisah para ulama, mereka ini dizalimi oleh individu yang berada dalam sistem, bukan sistem. Sistem tu okey, ada individu yang melakukan pengkhianatan kepada para ulama, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang baik. Bahkan dalam institusi korporat pun sama. Institusi korporat pun sama, ada orang dia nak jatuhkan orang baik sebab orang ni tak pernah terima rasuah. Nak jatuhkan orang yang dinampak berkaliber untuk naik pangkat, maka dituduh rasuah. Ada seorang hamba Allah, dia telefon saya, seorang satu PA di syarikat besar, saya tak sebutlah syarikat, jenis-jenis Tan Sri lah ni. Dia tanya, Ustaz, saya diminta buat tantangan saksi palsu bahawa saya punya CEO ni mengamalkan rasuah, walau dia tak terlibat. Hanya dia tidak mahu menundukkan satu projek, dia anggap projek itu salah, lalu difitnah untuk dijatuhkan. Dia orang baik. Dan kisah-kisah ni bukan satu, banyak. Jadi kesilapannya pada individu. Jadi bukan saya sebut, saya dah sebut Majlis Agama Islam melakukan perkara jasa yang banyak, kita tak dapat nafikan. Tetapi ada individu-individu yang songsang,
individu yang berkepentingan. Saya yakin Ustaz Rezeki pun mungkin disetujui saya. Dia bukan isu tu, ada je individu yang tak suka dia mungkin. Kalau individu suka dia akan bagi tauliah sampai mati. Kalau tak suka, saya ingat ada seorang hamba Allah. Saya tanya macam mana awak dapat tauliah? Ini seorang yang berjawatan besar lah. Dia Syekh Ana dapat tauliah senang je. Dia suruh Ana baca Fatihah tu dapat tauliah. Semudah itu. Kenapa dia suka? Baca Fatihah boleh mengajar Islam semuanya. Saya pernah belajar Azhar. Saya pernah belajar banyak tempat. Tiba-tiba saya tidak dinilai dengan benda itu, cuma dinilai pada benda yang orang suka saya atau tak suka saya. Saya yakin kalau tauliah itu ada satu mekanisme macam SPM, macam STP, ustaz-ustaz asatidz tidak akan dizalimi. Tapi bila sebahagian mekanisme digunakan ikut hawa nafsu, maka dia dizalimi. Dia tak suka, dia tak bagi. Dia suka, dia bagi. Walaupun tauliah disuruh baca alif bata je. Alif bata, okey, lulus tauliah. Mungkin. Sebenarnya saya kata ada seorang hamba Allah mengaku pada saya, dia hanya dia suruh baca Fatihah dan dapat tauliah mengajar. Kalau macam tu anak saya pun boleh tauliah. Anak saya umur 9 tahun, 12 tahun, dia pun pandai baca Fatihah. Kenapa ceritanya suka tak suka? Jadi ceritanya tentang individu. Takut saya mewakili orang yang pegawai-pegawai yang dia kata dia tak nak terlibat dengan benda ni. Tapi dia terpaksa mengikut jalankan tugas ni. Jadi keliru ni sebab dengar ni. Kita dengar malam ni. Jadi masing-masing pun kata sebelum ni ingat ke sistem. Tapi rupa-rupanya individu. Tapi individu tu berkuasa dibandingkan dengan dia. Berlindung di sebalik sistem. Jadi macam mana bagi pegawai-pegawai, ada yang sahabat-sahabat kita ni di pejabat-pejabat agama ni, pegawai yang bagus-bagus ni, mereka hidup dalam keadaan yang bagus. Tapi mereka terpaksa akur dengan arahan orang-orang yang sebegini. Bagaimana pula gaji mereka? Bagaimana pula kerja-kerja mereka tersebut? Biar panas sikit kan? Di dalam isu saya pernah tanya. Sebab saya alhamdulillah pernah ditangkap 2 kali lah dalam isu tauliah ni. Walaupun tidak ada asal yang kuat pada pandangan saya. Tapi bila saya tanya pada sahabat mereka tersebut, mereka kata jalankan tugas. Saya tanya dia 2 soalan. Saya bercakap sebagai seorang Islam lah. Pertama saya kata, apakah awak rasa apa yang awak buat ni betul? Soalan pertama. Dia kata, Ustaz, biar hati saya jawab. Dia tak nak menjawab ikut mulut, biar hati dia jawab. Saya dah tahu apa hati dia jawab. Mana dia tahu tak betul. Yang kedua, saya kata awak selalu kata jalankan tugas. Kalau saya tak buat jenayah, saya tak buat maksiat. Apakah awak rasa jawapan itu valid di hadapan Allah? Boleh tak nanti bila Allah tanya awak, kenapa awak tangkap saya, awak zalim saya, awak kata jalankan tugas. Kalau awak rasa boleh, terserah pada awak. Tapi dia menjawab, saya kata tak boleh Ustaz. Saya tahu tak lulus. Ini kita bercakap atas nama Ukhuwah Islamiyah. Saya bercakap atas nama dia Islam, saya pun Islam. Sebab saya kata saya tak musuhi mereka. Dan selamanya tak akan memusuhi mereka. Cuma sistem individu yang cuba manipulate. Dia umpama speedboat, ada orang cuba mandu laju nak langgar benteng. Macam tu. Orang lain tak salah. Ada seorang pegang benda tu. Yang ni kita perlu cegah. Dan dari sudut saya tak nak komen tentang gaji dan sebagainya. Saya ingat benda tu mungkin ahli fatwa kena putuskan lah. Apakah pendapatan mereka itu sekian-sekian. Namun kalau saya sebagai orang beriman, kita selalu Nabi sebut dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan pada makhluk pada maksiat pada Allah. Apatah lagi pada menzalimi manusia. Jadi setiap orang yang bila dia melakukan perkara, dia tahu benda itu tak betul. Maka dia perlu bermuhasabah dan menilai kembali supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia dan supaya apa yang dia dapat rezekinya itu rezeki yang baik. Dia nilai sendiri dan muhasabah sendiri. Hatta bukan cerita dia pun, kita pun sama. Saya bekerja sebagai contoh. Dalam kerja saya mungkin tertidur, saya mungkin buat kerja lain. Saya mungkin sambil-sambil itu jual online. Kalau saya kerja dengan orang, saya tahu rezeki saya mungkin ada sesuatu yang kurang bertepatan. Maka apa yang saya lakukan, saya muhasabah diri saya. Mungkin saya banyakkan infak dan bertaubat. Mudah-mudahan beberapa kesilapan saya tidak menjadi hukum keseluruhan pendapatan saya. Sebab kita pun tahu setiap orang ada salah dan sebagainya.
Kadang-kadang orang sahabat-sahabat kita yang mungkin berniaga lalu terlibat dengan beberapa syubhat. Mungkin silap buat balik duit orang atau sebagainya. Maka dia juga tahu benda tu. Dan Rasulullah telah mengingatkan bahawa perkara itu mungkin berlaku. Supaya dia muhasabah siap kerjanya dan memperbanyakkan taubat serta banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan sedikit beberapa kecacatan dalam pendapatan kita dalam semua aspek tidak menghalang keberkatan semua pendapatan kita. Contohnya kadang-kadang macam contohlah, ada kadang-kadang kita dalam 10 kita buat benar, 9 buat benar, 1 mungkin salah. Tapi kita bimbang satu tu merosakkan semua, bimbang. Dan itu saya kata jalan terbaik istighfar, taubat, sedekah. Jadi bagaimana pendapatan kita dalam semua keadaan, kita muhasabah dan kita minta Allah Ta'ala tunjuk apakah pendapatan ini betul atau salah. Itu komen saya, Allah. Saya rasa kita boleh simpulkan. Boleh kan? Sila. Kita pakat-pakat buat kesimpulan. Anda silakan start dulu. Anda dulu buat kesimpulan. Di mana anda cadangkan supaya semua pendakwah-pendakwah yang bawa perintah Allah ni jangan futur. Jangan ada di kalangan kita rasa putus asa dalam menyampaikan kerja-kerja agama ni. Walaupun sampai satu ketika kita terpaksa berkorban nyawa kita. Sebagaimana kita tengok orang-orang di Palestin, mereka berjuang dan mereka berdakwah membawa Islam ini sampai habis tergadai dalam hidup mereka. Masa mereka, tenaga mereka semata-mata untuk mentaati perintah Allah. Kita ni sikit ya, kena ujian tak banyak pun dibandingkan dengan mereka. Kita ni secoek je dalam masa kita melalui ini. Tapi kita jangan putus asa. Yang kedua, ana setuju juga untuk kita lebih berstrategi dalam menyampaikan dakwah ini, terutama dalam medan-medan AI sekarang ni. Dalam kita banyakkan ruang-ruang yang kita boleh, sampai mereka buat cara mereka, manakala kita buat cara kita. Orang yang dia nak halang ni sejak zaman Rasulullah lagi menghalang kerja-kerja dakwah ni, tapi mereka kerja mereka dan mereka akan bertemu dengan apa yang mereka usahakan itu. Manakala kita pula berterusan dalam keadaan yang buat kerja sampai kita bertemu dengan janji Allah dalam hidup kita. Dua. Yang ketiga, sudah sampai masanya para pendakwah ni menyatukan ukhuwah di kalangan kita, mengikat dalam satu jemaah. Pendakwah ni tak boleh hidup dalam keadaan pecah. Kalau seniman pun ada persatuan seniman, kan? Seniman kita, kalau kita bayang orang pekak ada persatuan, orang yang tak boleh bercakap ada persatuan, kita yang orang buta ada persatuan. Kenapa pendakwah ni nak berjalan seorang-seorang, tak mau mengikat diri dengan jemaah? Pendakwah ni perlu mengikat diri dengan jemaah. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah, anda pernah mencubalah untuk berdakwah seorang-seorang. Balik daripada Mesir dulu, mengajarlah seorang-seorang, tak payahlah terlibat dengan parti, tak terlibatlah dengan jemaah Islam. Yalah, kita boleh lah macam kita makan, tidur, bangun, duduk dalam rumah. Hari ni boleh jadi kita boleh je jaga diri kita, tak payahlah jaga Islam ni. Sepatutnya demikian. Tapi apa yang kita dapat? Dapatlah dunia. Siapa yang nak dunia, Allah akan bagi pada dia dunia. Tapi akhirat, dia akan terlepas. Jadi pendakwah-pendakwah ni, dia kena letak dalam diri dia ni matlamat yang besar dalam hidup kita ni ialah akhirat yang jadi keutamaan pada kita. Manakala cemohan, kejian, cacian manusia ni akan sentiasa berlaku. Dan setiap kita ni pendakwah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Ingat hadis Rasulullah sebut demikian kan. Tiap-tiap di kalangan kamu ni pemimpin, dan setiap pemimpin akan disoal terhadap apa yang dipimpin. Sampai dalam rumah tu pun kita akan diajar supaya pemimpin yang berdakwah menyampaikan agama Allah. Dan yang akhir sekali, kita jangan berharap ujian ini tak padam. Akan padam. Ujian ini semakin akhir dunia, semakin kejam ujian ini. Semakin buruk tekanan yang akan dihadapi. Semakin berakhirnya dunia. Itu yang anda nampak demikian.
Jadi kena kuatlah ketabahan pada diri ana, dan boleh jadi apa yang sedang dilalui di kalangan kita, pakak-pakak doa di kalangan kita, keadaan yang kita lalui ini sendiri. Terima kasih Ustaz Dr. Ahmad Dasuki. Seterusnya silakan tunggu Ustaz Mak Isar Rahman untuk kesimpulan tajak umum agar kita terus teguh atas jalan dakwah ni, insya-Allah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syukri dan juga tuan guru kita Ustaz Dr. Dasuki Abdul Ghani yang memberi peluang pada saya pada malam ini untuk sedikit perkongsian. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini salah satu daripada ketaatan kita pada Allah, dan salah satu perkara yang membawa pada redha Allah dan juga kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Apa yang saya nak simpulkan bahawa setiap ujian itu adalah muhasabah diri. Setiap ujian adalah muhasabah diri. Dan setiap ujian itu ialah menguatkan diri kita. Kita akan lebih kuat dengan ujian. Dan setiap ujian itu menjadikan kita lebih bijak dan lebih cerdik. Kadang-kadang kecerdikan itu tidak dihasilkan dengan membaca buku sahaja atau dengan mendengar ilmu dan sebagainya, tapi perlu lalui ujian. Dengan ujian kita akan jadi bijak dan cerdik. Sebab itu Nabi SAW, bukan semua para Nabi, orang paling cerdik. Dan itu sifat mereka fatanah. Sifat itu berasal daripada apa disebut oleh Nabi SAW. Inna asyaddan nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling banyak ujiannya, paling berat ujian, para Nabi. Para Nabi yang diuji oleh Allah lah menjadikan mereka cerdik. Bagaimana Nabi Nuh diuji oleh Allah, menjadikan keperbagian jalan dakwah Nabi Nuh gunakan kecerdikan. Dan juga sebagai kesimpulan, bahawa setiap ujian itu bukanlah untuk kita menuding jari sebenarnya. Menuding jari, menyalahkan, jauh sekali menunjukkan akhlak yang tidak baik dengan memaki hamun atau sebagainya. Kerana kita tak akan menang dengan maki hamun. Kita menang dengan berzikir, kita menang dengan bermunajat, kita menang dengan berdoa. Maka kita tak ikut cara golongan ahli hawa nafsu. Setiap kali mereka berlaku sesuatu, mereka cari siapa yang salah dan mereka akan maki, marah, dan menggunakan kaedah orang-orang yang tak kenal Tuhan. Tetapi kita diajar mengenal Allah. Setiap kali kita diuji, seberat mana pun ujian, kembali pada Allah, bermunajat, berdoa. Kerana kita yakin bahawa doa dan munajat itu adalah solusi yang paling kuat dalam musibah kita, bukannya maki hamun. Maka ini yang kita diajar oleh Nabi SAW, untuk menjaga lidah kita daripada berkata yang tidak baik. Dan terakhirnya sekali ialah dalam perjuangan dakwah ini, selain pada ilmu yang ditekankan oleh Ustaz Ahmad Dasuki, ialah yang saya sebut keberanian. Tapi kita perlu doa pada Allah, biar Allah berikan kita sedikit keberanian. Kalau orang mencuri itu berani, hantu pun dia tak fikir. 3 pagi dia mencuri. Kita nak qiyamul lail 12 malam dah takut. Kita ni nak qiyamul lail sekarang, bunyi ketuk-ketuk dah takut, dah kata kena sihir lah. Pencuri istiqamah 3 pagi, tunggu bawah rumah, sampailah tuan rumah tu tidur, dia masuk mencuri. Dengan lampu terpadam, dilihat dengan cahaya hatinya barang-barang yang dicuri. Nampak dia istiqamah dia dengan sifat buruk. Jadi kita malu. Sebagai Imam Ahmad malu bila ada orang yang jahat dengan berani untuk dibantai dan disebat. Imam Ahmad terfikir, macam mana kalau aku kena sebat? Maka Imam Ahmad mengambil keberanian orang fasik. Kalau aku berada pada jalan benar, sebab orang pencuri tu kata, kalau saya buat benda batil pun saya berani, takkanlah awak buat benda betul, awak takut. Di situ mengubah. Kadang-kadang semangat itu kita ambil daripada orang yang lebih buruk pada kita. Ini cerita semangat. Semangat ni lain je. Semangat tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tu baik, tapi semangatnya dia perlu ambil daripada orang jahat, baru dia kuat. Tengok orang jahat, berani dia tak fikir apa pun, dia tak takut apa pun. Tapi bila antara kesilapan orang baik lah, pada saya lah, kurang berani. Maka berani tu kita minta dengan Allah, biar berani betul lah, bukan berani tak betul. Berani yang akan menunjukkan kekuatan dan izzah, bukan berani yang menunjukkan kejahatan kita, bukan. Berani menunjukkan izzah kita, menunjukkan kemuliaan, sehingga musuh takut kerana keberanian yang berakhlak, bukan keberanian yang mengikut hawa nafsu. Sekali itu kesimpulan saya. Sekali saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Syukri dan Al-Fadhil Ustaz tuan guru kita Ustaz Dr. Dasuki Abdul Ghani, yang memberi peluang untuk saya berceloteh sikit-sikit, dan saya pun banyak manfaat daripada sahabat-sahabat panel saya pada malam ini. Dan mudah-mudahan tuan-tuan yang menonton juga dapat benda yang sebagaimana saya dapat, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya kira kedua-dua panel hari ini telah memberi kepada kita 1001 makna nilai kepada mihnah dan tribulasi dakwah ini, untuk kita kukuh terus di atas jalan dakwah,
terus kukuh di atas jalan ketaatan, tidak berputus asa, sebagaimana yang disebut Tuan Guru Ustaz Mat Isa Deraman, kalaulah pencuri boleh istiqamah dengan kerja mencurinya, apatah lagi mereka yang berada pada jalan ketaatan sepatutnya lebih-lebih lagi terus teguh dan istiqamah atas jalan ketaatan ini. Dan terima kasih yang sudi menonton pada malam ini, yang sudi bersama. Mudah-mudahan semua ini menjadi bahagian amal saleh kita yang menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Ta'ala. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada inisiatif pertubuhan pendukung dan pencipta ulama' Geng Ustaz, dan khususnya Ustaz Dr. Ahmad Dasuki yang mewujudkan inisiatif ini, dan juga terima kasih juga pada Tuan Guru Ustaz Mat Isa Deraman yang berkesudian bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati para penonton semua. Saya kira cukup sekadar itu. Wallahu Ta'ala alam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, baik. Okey. Gambar. 1, 2, 3. Okey. Okey. Terima kasih. Kita jemput makan dulu. Pos. Jemput.